Orang ramai boleh menggunakan perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantaranya secara percuma selama sebulan bermula esok sempena pembukaan rasmi laluan baharu itu. Inisiatif berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan LRT 3 laluan Shah Alam di Depoh Johan Setia hari ini. Untuk bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma. Selama 1 bulan. Terdahulu Anwar menaiki tren LRT 3 dari stesen Seri Andalas ke stesen Johan Setia yang mengambil masa kira-kira 15 minit sebelum menyempurnakan majlis pelancaran. Turut hadir Menteri Pengangkutan Anthony Loke serta Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syarif. Dengan nilai pelaburan RM16.63 bilion, LRT 3 laluan Shah Alam merupakan antara projek strategik kerajaan bagi memperkukuh sistem pengangkutan awam negara. Laluan sepanjang 37.8 km itu menghubungkan Johan Setia dan bandar utama menerusi 20 stesen serta dikendalikan menggunakan 22 tren 3 gerabak. Ia dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 2 juta pengguna. Semua stesen LRT 3 juga dilengkapi kemudahan mesra orang kurang upaya OKU termasuk laluan landai untuk pengguna kerusi roda, tandas mesra OKU dan tempat duduk khas di setiap gerabak. Ini satu lagi tanda kesungguhan kita bersama dalam kerajaan dan swasta dan khususnya melalui Kementerian Pengangkutan dan Prasarana untuk memastikan pengangkutan awam itu diberi tumpuan, memberikan keselesaan dan kelegaan kepada rakyat. Dan selalu saya dalam mesyuarat Jemaah Menteri mengeluh kepada Saudara Loke kerana Kementerian Pengangkutan ini di antara kementerian yang terpaksa dibebankan dengan terlalu banyak peruntukan negara kerana keperluan yang mendesak. Dan kita mahu Malaysia ini sementara maju, ya, tapi pengangkutan itu jadi tumpuan. Dengan sendirinya, lebuh raya, kereta api, LRT, pelabuhan, semua itu mesti ditingkatkan segera. Dan sebab itu, rakan-rakan dalam prasarana dan kementerian harus ingat bahawa pertama kita dah tetapkan keutamaannya dan keduanya memastikan pengurusannya itu cekap. Tata kelolanya baik. Hentikan amalan-amalan yang merusakkan prestasi dan imej serta pengurusan di tahap yang terbaik. Dan ingat bahawa kerajaan dan negara tidak mampu meletakkan pelaksanaan terbaik dengan kos yang terlalu tinggi, apalagi kalau ada ketirisan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang cuba perbaiki, pastikan hal-hal ini dikenal pasti. Semua aktiviti Syiah kita akan benteras, kita akan kekang. Okay. Termasuklah yang kita ambil tindakan pada hari Khamis itu hari. Okay. Dan kita akan ambil tindakan yang seterusnya kemudian. Boleh kita tahu apa perkembangan terkini? Kita buat agensi dengan berbagai agensi. Jadi berbagai agensi menguatkuasakan seperti disebut dalam pernyataan abang saya lah. Jadi di peringkat kita tak ada. Tapi ada di bawah PBT dan di bawah agensi lain. Datuk, maknanya perkembangan terkini yang 226 tu ni Datuk selepas ni? Sebab semua orang luar, jadi kita tengah tunggu keputusan daripada federal bagaimana menepani Syiah yang daripada luar. Tapi kalau yang Syiah Melayu kita akan ambil. Yang Syiah luar kita ambil tindakan lain-lain. Okay? Kita tangguhkan dulu yang untuk tu. Kita tunggu keputusan daripada Persekutuan. Kira-kira 2,000 peserta menyertai program Jom Haid Sihat Fest 2026 anjuran Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK yang berlangsung di Taman Rakyat Seri Andalas hari ini. Program bersempena sambutan Hari Bapa itu bukan sahaja menggalakkan amalan gaya hidup sihat, malah turut menjadi platform mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat.
Datuk Bandar Klang Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, program berkenaan turut menekankan kepentingan penjagaan kesihatan melalui aktiviti fizikal dan pemakanan seimbang. Jadi program-program ini untuk menarik minat orang ramai untuk ke arah kesihatan. Kalau kita lihat pada masa ini, kesihatan merupakan satu perkara yang sangat penting dan kesihatan tersebut berpunca daripada makanan, dan kalau kita makan, kita tidak exercise dan akhirnya kita akan menghadapi masalah kesihatan. Jadi dengan adanya tempat seperti ini, saya kira dengan perjalanan 3 km naik, 3 km turun, saya rasa satu pembakaran kalori yang tinggi, dan kita haraplah fasiliti ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan pagi tadi. Menurutnya, kerjasama dengan Pusat Pakar Perubatan Sri Kota Klang memberi nilai tambah kepada program itu menerusi penyediaan pelbagai perkhidmatan saringan dan kaunseling kesihatan secara percuma, termasuk saringan mamogram serta ujian kanser cervix. Program itu juga turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti seperti senam Zumba, pembukaan kaunter bayaran cukai oleh MBDK, kempen pendermaan organ, permainan keluarga, seni hiasan belon dan cabutan bertuah.